Rupa-rupanya selama ni subsidi minyak kita dirampas oleh 3.5 juta warga asing. Tapi macam mana boleh tahu ni? Sejak 30 September, kerajaan melaksanakan Budi Madani RON 95 ataupun dikenali sebagai Budi 95. Hasilnya, 800 juta ringgit berjaya dijimatkan. Soalan penting sekarang, betul ke jimat? Dan kenapa sebelum ni duit tu bocor? Jawapan dia ringkas, data memang tak pernah menipu kita. Sebelum ni, subsidi RON 95 ni tak disaring. Dia tidak melihat kepada kewarganegaraan, tak kisahlah tak kira warga negara ataupun bukan, dan tak kira kenderaan tempatan ataupun luar negara, semua boleh isi RON 95 bersubsidi. Sebab subsidi ni tak gunakan MyCard dulu. So bukan itu saja, data penggunaan tak sepadan dengan realiti. Jumlah petrol bersubsidi yang dijual jauh lebih tinggi daripada jumlah kenderaan yang dimiliki oleh rakyat, terutama di kawasan sepadan. Ini petunjuk awal bahawa adanya pengguna yang bukan warga negara dan ada juga aktiviti penyeludupan minyak. Dan bila Budi 95 ini dilaksanakan, pertama, subsidi ni hanya untuk warga negara je. Dan yang kedua, had pembelian ni ada ketetapan dia. Dan yang ketiga, harga tanpa subsidi kekal di paras RM2.60. So penggunaan terus turun dan hasilnya 800 juta ringgit Malaysia jimat dalam masa yang singkat. Nampak tak bezanya kat sini? Kalau subsidi tu memang dinikmati rakyat sepenuhnya, angka takkan jatuh mendadak sampai 800 juta ringgit Malaysia. Jadi apa yang berubah? Di bawah Budi 95, subsidi minyak ni pertama adalah untuk pemegang MyCard. Yang kedua adalah umur 16 tahun ke atas dan ada lesen memandu. Dan yang ketiga, harga subsidi kekal pada paras RM1.99 seliter. Jadi bila dah jimat 800 juta ringgit Malaysia tu, ke mana ia digunakan? Dan sudah semestinya penjimatan dipulangkan semula kepada rakyat melalui berikut. Pertama, melalui sumbangan tunai rahmah ataupun STR. Yang kedua, melalui sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan yang ketiga, digunakan untuk pembinaan klinik dan hospital, jalan raya dan prasarana negara. Maksudnya kini penjimatan subsidi berpindah semula kepada rakyat. Cuba bayangkan isu penyesalan subsidi ini dibincang lebih 20 tahun oleh beberapa tampuk kerajaan. Semua kerajaan tahu, tapi tak semua sanggup ambil risiko politik ni. Sebab Budi 95 ni bukanlah langkah popular, tapi ia adalah langkah penting untuk hentikan kebocoran sistemik. Jadi bila orang tanya macam mana boleh tahu 3.5 juta warga asing tu guna subsidi, jawapannya adalah bila pintu ditutup, kebocoran berhenti. 800 juta ringgit tu bukti yang paling jelas. Subsidi minyak sebenarnya bukan untuk dirampas daripada rakyat. Selama ni, rakyatlah yang dirampas haknya. Aizudin Samni, Ideas That Move Malaysia Forward.